Hi guys, my name is Kelvin and welcome back to my channel. Okay, so yes, hari ini saya nak buat satu video unboxing, bukan unboxing lah, review. Okay, iaitu kalau kamu tengok tajuk dia, kamu dah tahu lah, diecast daripada Matchbox. Okay, so selalunya Hot Wheels, Mini GT kan, kali ini Matchbox lah pula. Okay, sekali-sekala kita buka Matchbox. Okay, mana-mana yang tengok teaser daripada video lepas, so kamu tahulah okay, apa yang saya nak review untuk video kali ini. Okay, so tanpa buang masa lagi, saya ingin ucapkan selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan juga selamat malam di mana sahaja anda tengok video ini. Okay, so yes, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tengok video, apa tu unboxing dia punya apa tu detail everything lah dengan Matchbox kali ini. So mana-mana yang baru dengan channel saya, so sokonglah channel saya dengan klik subscribe button tepi sini. It's free guys, tak perlu bayar untuk support saya. Okay, so masa saya buat video ni saya tengok ada 520 lebih lah dia punya subscriber already. So thank you so much mana-mana yang sudah subscribe. Dah subscribe tu jangan lupa bagi like dekat video ni, share dekat kawan-kawan mana-mana yang minat dengan diecast, dan juga loceng dekat atas ini untuk notification. Okay, so yes, diecast yang kita nak review adalah yang ini, Matchbox. Okay, saya tahulah card dia agak apa tu damage card lah, tempat saya dapat dekat pack. Okay, dapat dekat kedai, nice jugalah. So saya tengok ini saya tinggal, iaitu this one is yang tahun lepas punya 2024 Subaru WRX ST S4 STI. Okay, panjang juga nama dia, warna biru. Okay, so yes, Subaru version. Okay, saya jarang beli Matchbox, tapi kalau ada yang cantik saya belilah untuk buka review dan juga untuk collection lah. Okay, so this one saya buat untuk thumbnail lah. Okay, yes, macam ni ya. Okay. Okay, so ini barulah tahun lepas, baru keluarkan tahun ini. Dia kata dekat sini dia ada tulis new release lah. Okay, new release 2025. Dia baru release tahun lepas lah. Sekarang ini 2026 kan. Okay, so tanpa buang masa lagi, jom kita pergi ke depan dan saya buka review dengan lebih detail. Okay, come. Okay, so inilah dia tadi Matchbox yang saya ingin review dalam video kali ini. Okay, so yes, 2024 Subaru WRX S4 STI. Okay, ini yang kereta biasa lah. Okay, cuma keluaran Subaru sahaja. Okay, kamu boleh tengoklah dekat sini, new release 2025. Okay, barulah. Dia nombor 31 daripada 125 keluaran. Okay, ni belakang dia, Matchbox macam inilah. Okay, dia apa tu, belakang dia lain sikit daripada Hot Wheels. Nice. Okay, so yes, tanpa buang masa lagi, jom. Yang ini saya tak guna magic water sebab saya tak simpan kan kad dia kan. Kad dia pun dah, you see, sudah ada urat sini, damage card already, is okay. Harga pack, okay, harga dekat kedai, so just enjoy it. Okay, so saya akan potong sini lah, okay, dan keluarkan macam biasa. Okay, so stay tune, lepas saya potong kita review dia. Okay, so kita sambung balik. Okay, sorry, sok trot pagi. Okay, video ni buat waktu pagi lah, sebelum saya turun kerja. Okay, kan kita keluarkan. Okay, so ini box, tak sini dulu, kita tengok. Wow, nice. Okay, jom kita tengok dari tepi ni dahulu. Okay, tepi ni rim dia nice, cuma plastik saja. Kalau dia getah lagi cantik. Okay, so fuel tank dia dekat sini, dia 4 door. Okay, sorry kalau ada bunyi pising dekat luar. So apa tu, traktor tengah korek tanah dekat luar tu, mungkin nak muat sesuatu lah dekat luar. Okay, so sorry untuk the noise from outside. Okay, kita sambung balik. Yang base ini dia ada side mirror dekat tepi, both side. Nice. Okay,
Dekat depan, I like it because dia ada front light tempo dengan logo Subaru dekat depan. Dekat sini pun dia ada tulis lah. Okay, here. Cuma dia tak fokus sangat lah. Okay, Subaru logo, lepas tu front light tempo. Oh, very nice. Then dia punya hood macam sport hood yang apa tu arrow tu apa tu the angin tu boleh masuk dalam engine. Okay, nice. Dia punya bumper depan ini is connected to the base. Okay, warna hitam. Kalau dia tak connect, dia warna biru mungkin lebih cantik. Tapi tak apalah. Okay, tepi ni lebih kurang dengan yang dekat sebelah sana. Tak ada apa-apa perubahan. Cuma sebelah ni dia tak ada apa tu gas tank tu, fuel tank tu. Tak ada. Okay, so tingkap dia semua tertutup, tak terbuka. Okay, ada side mirror sama dekat sebelah tepi. Belakang dia pula sangat-sangat detail. Ada tail light tempo both side, lepas tu logo Subaru and license plate. Okay, dekat sini dia tulis STI Subaru lah. Yang ini mungkin dia punya model dia adalah S4. Okay, S4. Okay, dan dia punya bumper belakang dengan exhaust sekali bersambung dengan dia punya base. Nampak jugalah tak berapa kemas dekat sini, tak berapa cantik. Kalau dia body together with the apa tu bumper mungkin cantik sikit. Sebab macam pelik lah. See the color, the bumper dia dengan base body ni. So for me not really nice. Okay, so dekat base dia plastik base. Okay, terbalik macam ni. Okay, yang nak tengok tu boleh tengok lah. So dia baru lagi 2024. Okay, sini dia ada tulis 2024 Subaru. Bukan. Ini model dia. Dia baru keluar tahun lepas. Tengok sini. 2025. Okay, tengok. Dapat fokus lah. Okay, 2025 Mattel. Okay, so matchbox ni dia make in Thailand lah. Dia tak macam Hot Wheels make in Malaysia. Okay, so dia rivet. Nice. Cuma rim dia saja plastik lah. So overall, dekat atas ini saya lupa nak review atas pula. Tak ada spoiler. Cuma ducktail sikit saja ni terkeluar sini. Okay. Lepas tu atas ini cuma ada shark fin untuk the antenna sahaja. The rest is normal. Okay, so untuk ini rasanya ini bukan sport car, bukan apa rally car. Subaru memang terkenal dengan rally lah. Ini cuma normal daily use sahaja. Okay, kegunaan harian. Mana-mana yang minat Subaru. Okay, so untuk saya berapa per 10 saya bagi 6 sahajalah. Okay, 6 sahaja. Okay lah, dah lebih daripada setengah tu. Okay lah. Okay, 6. Okay. So, apa komen kamu orang tentang Subaru WRX S4 STI ni? So, boleh komen di bawah. Cun ke tak cun? Nice ke tak nice? Color dia cun? Rim dia cun? Semua boleh komen di bawah. Okay, komen tu saya akan baca dan saya akan reply lah. Yes. Boleh roll. Okay, it can roll. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Review Matchbox 2024 Subaru WRX S4 STI. Okay, so very nice. Yes. Okay, so macam saya kata dekat depan video tadi, mana-mana yang baru dengan channel saya, please help me to grow up my channel by click the subscribe button bawah ini. Yes, it's free guys, tak perlu bayar. Your help for subscribing my channel, grow up my channel, encourage me to do a lot of video lagi. Okay, dia bagi semangat untuk saya untuk buat video-video yang akan datang. Masih banyak lagi video yang saya belum buat. Tengok Kaido House dah makin banyak dekat sini pun saya belum buat lagi. So mana-mana yang nak tengok Kaido House saya review, you can leave the comment down below. Okay, so lepas subscribe tu jangan lupa bagi like, share video ini mana-mana kawan kamu yang minat diecast, join lah, jom lah kita sama-sama grow up community diecast. Okay, especially yang ada di Kuching, Sarawak, di Malaysia sini. Okay, dan atas ini bell untuk notification. Yes. Okay, so macam biasa, siapa yang tengok sampai habis, kamu akan tahulah dia akan ada teaser untuk next video. Okay, so jom kita tengok apa teaser ni. Ini saya letak bawah sini lah. Mungkin dia tak nampak lah, tak macam ni. Okay, sini nampak dia. Okay, next teaser. Yes, kita dah tak buka diecast, kita tak buka Mini GT, Hot Wheels ataupun Matchbox. Kita pergi ke blind box pula. Okay, so yes, kita pergi blind box Blockist Transformer Galaxy version 04
Fractured Space Time. Okay, so yang ini saya dah buka hari tu. Okay, saya dah buka first kotak dia. Kotak yang pertama saya dapat yang ini. Apa nama ni? Scrapper. Yes, hari tu saya dapat Scrapper. So kali ini target, bukan. Saya bukan dapat ini Scrapper kan. Saya dapat ini salah. Snarl. Okay, yes. Sekejap saya ambil. Yang ini. Ini saya dapat Snarl. So, tak tahulah kali ini saya dapat, harap tak dapat Snarl balik lah. Okay. Ni saya beli dekat Popular. Okay, sebuah kedai buku. Yes. So, nak tahu apa isi dalam ini? Stay tuned for the next video. Okay, so ini teaser untuk next video. Okay, jom. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Thank you sebab tengok sampai habis. Saya ucapkan terima kasih. See you in the next video. Take care, stay safe, and bye-bye. Kalau ini untuk daily use memang sesuai lah. Tapi kalau untuk speed up, modified, kalau sudah modified maybe okay lah. Okay. So, normal daily life use Subaru WRX car. Okay. For me, nice. Okay. Bye.